Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Video kali ini aku ada dua kisah seram yang aku nak share dekat korang. Yang pertama tentang penanggal. Yang kedua tentang bangunan lama Dayu Bami, tak silap aku. So kisah ni aku tak baca lagi macam biasa. Aku baru baca dia punya pengenalan saja. So jom kita baca sama-sama. Without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Thread seram bab 9. Penampakan tanpa kepala. Penanggal lah kan, basically. Oh, penampakan tanpa kepala. Maksudnya menampak badan je, kepala tak ada. Okay, bukan penanggal. Kisah ni aku ceritakan balik apa yang kak sedara aku alami lah. Tak silap aku dah lama, tahun 2000 macam tu. So, inilah ceritanya. Okay, apakah ceritanya? Okay, waktu tu taman perumahan sekitar memang sunyi lah sebab tahun 2000 kan. Tak ada apa. Lokasi pula memang tak silap di area Ceras, tapi sekarang diorang dah pindah ke tempat lain. Disclaimer, pindah bukan sebab hantu. Okay. Kalau korang ada, pada tahun tu pun memang vibe lain lah. Hihihi, aku dah rasa. Tahun 2000-an memang vibe dia lain Memang vibe dia seram Aku tak tahu, aku lahir tahun 2004. So, berbalik pada cerita tadi, kak sedara aku ni, dia kerja tak silap dekat mall berhampiran rumahnya. Hari ni shift dia patut pagi, tapi sebab ada staff tak datang, terpaksalah dia ganti untuk full day. Okay, dulu Grab memang tak ada, nak tak nak kena naik bas. Tapi nak naik bas, kena jalan kaki ke jalan besar sana. Rumah kak sedara aku ni macam lot banglo sebiji tu, kira besar lah. Rumah jiran jauh sikit sebab ada laman kan. Jadi kawasan situ memang rumah besar dan sunyi. Okey. Kebiasaan shift malam akan habis dalam pukul 10. Tutap pukul 11 juga settle semua. Perut terasa lapar. Maklumlah dah naik tengah malam. Kerja penat. Belilah makanan dulu. Tapau untuk makan dekat rumah. Okey. So setakat ni dia ada kerja shift malam. So dia nak balik rumah kak saudara dia. So, dia terpaksa naik bas. Okay. Oh, so, zaman dulu naik bas lah Zaman dia tak ada macam zaman sekarang naik Grab kan. Okay, next. Settle semua. Dah naik sampai di jalan besar di taman perumahan. Dia pun jalan kaki nak ke rumah. Sunyi jangan cakap lah. Tak ada sebarang kereta atau motor yang lalu. Anak-anak muda berkeliaran pun tak ada. Semua dah masuk tidur. Awal tidur? Dia pun melangkah agak laju sedikit. Nafas dan jantungnya laju sedikit, berdebar tak macam biasa. Dan tiba-tiba dia terpandang di hadapannya ada satu seperti manusia sedang berjalan. Okey, ni dah start creepy dah ni. Firasatnya mungkin ada lagi orang yang belum tidur. Makin lama, makin dekat. Makin dekat. Duk-dak. Duk-dak. Kenapa tiba-tiba makin laju bila saja menghampiri? Dengan hanya ada satu cahaya lampu, zas! Benda tu berhenti tepat di sebelah kiri. Jelas terlihat satu sosok yang tiada kepala. Nyeh! Uyo. Maksudnya dia nampak benda tu dekat depan. Dan makin lama makin dekat, tiba-tiba benda tu ada kat sebelah kiri. And benda tu tak ada kepala. Wah. Berdesing telinga. Jantung terasa laju. Kaki seolah-olah dikunci. Ya Allah, apa aku nampak ni? Badan seolah-olah longlai. Mana taknya siapa je tak terkejut kalau nampak kan? Dia cuba baca ayat kursi, terus dia lari. Tapi benda tu seolah-olah ada di belakangnya, mengejar kat saudara aku. Ya Allah, takutnya. Dudak, terasa jauh rumah. Dengan kelajuan yang maksimal, terus saja menejar pagar dan terus masuk ke rumah. Terkejutlah mak dengan ayahnya. Apa hal budak ni? Kak saudara aku terus masuk dalam bilik, selimut.
Ui, takutnya kena kejar. Kau bayangkan malam-malam buta kau kena kejar dengan benda yang tak ada kepala. Allah. Esoknya demam lah juga dia. Sehari lepas tu baru dia cerita apa dia nampak. Rupanya memang orang dekat situ akan nampak sosok tu bila lalu nak dekat tengah malam. Patutlah tak ada orang yang lalu lalang. Sejak dari tu dia tak nak dah shift malam. Mungkin sebab hari tu dia terlambat balik. Wallahualam. Oh, patutlah area tu memang sunyi memang tak ada orang tak ada budak, tak ada kereta, tak ada motor. Sebab semua orang dah pernah kena ganggu. Dekat area tu memang semua orang dah pernah kena ganggu dengan makhluk yang tak ada kepala. Wow. Area ceras Okay, siapa yang area ceras, please comment down below. Betul tak cerita ni? Oh, gila lah. Okay, so settle kisah seram yang pertama. Jom kita move on kepada kisah seram yang kedua. Bagi aku kisah seram yang pertama tu seram intense Okay, next. Jangan balik lebih pukul 8 malam. Misteri di Daya Bumi. Siapa kat sini yang pernah ada urusan malam-malam dekat kompleks Daya Bumi? Bangunan ikonik 80-an kat tengah-tengah Kuala Lumpur. Seni bina dia memang gah. Tapi korang kena ingat, bangunan yang dah berusia lebih 40 tahun ni, sejarah dia bukan calang-calang. Kalau orang lama, mereka tahu pantang kat sini. Tapi bagi yang tak tahu, malam tadi dah jadi satu peristiwa yang takkan dapat dilupakan seumur hidup. Oh, okay. Bangunan ni dah lebih 40 tahun Okay. Nampak macam keras. Okay, next. Jam dah menunjukkan pukul 11.11 malam. Suasana pejabat yang siangnya bising dengan bunyi keyboard dan suara staff bertukar menjadi sunyi sepi. Yang tinggal cuma bunyi dengungan pendingin hawa sentral yang sayup-sayup macam suara orang sedang berbisik. Bunyi aircon sayup-sayup dengar macam bunyi orang berbisik Langkah kaki diatur keluar dari pejabat menuju ke kawasan parking. Waktu tu korang akan perasan satu benda. Udara malam kat situ rasa lain macam. Sejuk dia bukan sejuk pendingin hawa, tapi sejuk yang mencengkam sampai ke tulang. Wow, creepy siut. Lampu kat lorong jalan tu ada yang berkelip-kelip. Tuk tak, masa tengah berjalan sorang-sorang tu, suasana sunyi tiba-tiba pecah. Tutap, bunyi tapak kaki jelas sangat. Irama dia betul-betul di belakang, mengikut rapat setiap aturan langkah. Bila langkah kaki dicepatkan, bunyi kat belakang tu pun ikut laju. Tap. Jantung dah mula mengepam darah laju. Peluh dingin mula merecik kat dahi walaupun kawasan tu sejuk. Maknanya dia kena kejar. Maksudnya makin dia lari laju, makin laju bunyi steps dekat belakang tu dia dengar. Okay? Mulut tak terhenti-henti terkumak kamik baca apa yang patut. Bau udara yang tadinya biasa tiba-tiba bertukar jadi bau kapur barus yang amat pekat. Betul aku tak tahu kenapa. Kalau kena kacau, kena gangguan dengan makhluk halus je, mesti bau dia bau kapur memang benda tu memang bau kapur Okay. Kuat sangat sampai rasa nak muntah. Jangan toleh, bisik hati kecil. Tapi ego manusia bila dah terlampau takut, rasa nak tahu tu lagi memuncak. Rasa macam ada sesuatu yang tengah tunduk dan bernafas di belakang leher. Sebab dah tak tahan di tunggang rasa takut yang amat sangat, langkah kaki terhenti. Dia berhenti Dia tengah lari-lari tu tiba-tiba dia berhenti. Suasana jadi senyap sunyi semula dengan segala keberanian yang bersisa toleh ke belakang secara mengejut. Zap! Kosong. Tak ada siapa-siapa. Lorong tu sunyi sepi. Cuma bayang-bayang tiang bangunan yang memanjang. Tapi belum sempat nak tarik nafas lega, telinga ni menangkap satu bunyi halus. Bunyi orang sedang bernafas dengan tercengak-cengak. Tapi bunyi tu datangnya dari arah atas siling. Betul-betul di atas kepala. Memang tak tunggu lama, langkah 1000 terus dibuka. Maknanya, benda tu kejar dia dari belakang. As soon as dia pandang belakang je, benda tu ada dekat atas. Dia bernafas-nafas dari atas. Gila seram.
Berlari macam nak gila ke arah kereta. Kunci pintu ditekan berkali-kali, masuk je dalam kereta, cermin pandang belakang dipandang sekilas. Di sebalik sama-sama lampu parking, nampak satu kelibat hitam berambut panjang tengah berdiri tegak di sudut dinding lorong tadi. Seolah-olah sedang memerhati dengan pandangan yang kosong. Enjin kereta dihidupkan, pedal minyak ditekan sedalam-dalamnya. Malam tu kereta dipandu keluar dari pekarangan daya bumi tanpa menoleh ke belakang lagi. Patutlah orang selalu pesan, kalau kerja kat bangunan lama macam ni, jangan buat berani. Nak balik lebih daripada pukul 8 malam, tempat-tempat macam ni bila malam menjelang, mereka pula yang keluar bekerja. Korang yang kerja kat area KL ni, ada tak yang pernah kena kacau macam ni juga? Cuba cerita sikit. Dekat bangunan mana lagi yang keras? Wow. Intens gila sih cerita ni. Bapak Maknanya, kau bayangkan benda tu kejar dia dari belakang. The moment kau nak pandang belakang, benda tu sup naik atas. Dia naik atas, dia merangkak dekat ceiling. Maksudnya dia lompat ke ceiling, lepas tu dia lekat dekat ceiling. Bapak seram siut. Bapak lepas tu kau bayang kau dengar nafas kuat-kuat macam tu, tapi bukan dekat belakang, dekat atas ceiling. Wow. Jom kita baca komen. Belas tahun dulu saya kerja dekat tingkat 23 yang paling famous. Hantu budak perempuan rambut curly selalu lalu lalang depan koridor tu. Makcik cleaner cerita kalau pukul 5 punch out terus balik ya. Even on time saat tu pun pergi toilet tak berani sorang-sorang. Oh my god. Aku tak boleh hantu budak-budak ni. Bapak seram siut. Hantu budak perempuan rambut curly. Creepy siut kalau hantu budak-budak ni. Pelik juga macam mana jin boleh masuk alam kita. Punya seksa dia nak masuk dimensi manusia. Years ago, selalu balik after 10 PM sebab time tu tengah buat data migration project. So budak-budak data center standby sekali. Memang lain macam aura dia. Memang lain macam Hahaha, samalah kes kita bang. Pernah kena warn dengan senior untuk tak stay back lebih pukul 8 dekat salah satu hotel mewah di Bukit Bintang. Aku cuma nak siapkan kerja je supaya esok taklah rushing. Sekali dia datang, tiup angin dekat belakang, aku siap package tolak blind lagi. Terus shut down laptop dan gerak balik. Masa tu bulan puasa ya. Bulan puasa pun ada gangguan Saya pernah kerja kat sini, balik pukul 3-4 pagi. Yes, kadang-kadang adalah gangguan tapi buat sebab nak habiskan kerja. Okay, so settle lah video kita pada hari ini. Bagi aku dua-dua kisah ni sangat intense, sangat seram bagi aku. Yeah. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.